Kerja dia sangat simple, yang mana ada 4 je langkah dia, okey? Alright. Bahagian, iklan, ada 4 saja langkah dia. Dengan kemahiran yang mereka ada tu, mereka masih ada tempat di luar sana. Bagi saya lah, lecturer dekat sini sangat rapat dengan student sampai macam kita selesa sangat. Dia akan banyakkan tentang amali di mana kita akan explore sendiri, buat sendiri apa kerja itu. Mungkin dengan kepakaran tenaga pengajar di Institut Pertanian Titik Gantung, insya-Allah pelajar mampu berjaya di luar sana. Pengalaman dia, kalau nak cerita tu banyak lah, bukan esok kot kalau habis. Dalam masa kita tanam jagung ni, kita boleh mengenali diri kita sendiri. Betul? Saya kalau boleh, saya nak jadi petani moden lah. Kalau tak boleh, saya jadi usahawan berjaya. Selain mempelajari ilmu-ilmu pertanian yang terkini, spesialnya pelajar di Institut Pertanian Bumbu 5 ini, semua pelajar dilibatkan dalam ilmu keusahawanan secara praktikal. Praktikal dia lah, praktikal dia memang menyeronokkan. Universiti memang dia lain macam. Kambing! Kambing! Dengan pantas bangun pergi ke tempat jagung. Yang minimum lah yang dikenakan kepada pelajar semasa melampau diri. Sekiranya dalam tempoh LI, mereka akan dibayar sebanyak RM300. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah beramai-ramai memasuki Institut Pertanian. Ada tipu ATM. Oh, donor tu dia. 15 Kita gunakan ekstrak. Kalau macam kita tak tahu, Lala ni juga dia terus kat kita dan terus terang kat kita. So, kita fahamlah apa dia. Setelah datang dan berkampung di sini, kita dapat lihat perubahan yang jelas dan ketara betapa seronoknya mereka. Hari ini kita akan buat penuaian hasil untuk romelon. Jadinya kita masyarakat sini memang memberi galakan kepada kita untuk jadi mereka memang ajar kita macam mana nak buat secara komersial. Lepas keluar kat sini untuk mulakan bisnes sendiri. Sebab di Institut Pertanian, kita rasa macam kita adalah ibu. Kita adalah mak kedua kepada pelajar kita. Macam kami budak-budak IP kan, diorang bagi pendedahan pada semua benda tau. Bukan kata just nak belajar je, tapi ada macam kita main sukan, projek macam hidroponik, projek ternakan. Lepas tu saya pun jadi presiden. Disandang oleh Muhammad Amirul Hafifi bin Muhammad Anwar dari Institut Pertanian Serdang. Kerja dia sangat simple, yang mana ada 4 je langkah dia, okey? Alright. Bahagian, iklan, ada 4 saja langkah dia. Dengan kemahiran yang mereka ada tu, mereka masih ada tempat di luar sana. bagi saya lah, lecturer dekat sini sangat rapat dengan student sampai macam kita selesa sangat. Dia akan banyakkan tentang amali di mana kita akan explore sendiri, buat sendiri apa kerja itu. Mungkin dengan kepakaran tenaga pengajar di Institut Pertanian Titik Gantung, insya-Allah. Okey.
Okay, standby. Okay. 10 saat lagi. 10 saat. Bagi tahu 10. 5, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang saya ucapkan kepada para penonton yang mengikuti program podcast Jabatan Pertanian yang kita kenalinya sebagai Chambah. Jadi ramai yang tanya, kenapa Chambah ni dipilih? Sebenarnya platform ini kita buat untuk kita borak santai lah dalam kata mudahnya. Kita akan berkongsi perkhidmatan, inisiatif dan program-program Jabatan Pertanian yang kita adakan untuk kumpulan SASA, dan pada masa sama kita akan jemput juga tetamu-tetamu untuk berkongsi pengalaman mereka dalam podcast ini. Dan untuk makluman hadirin sekalian, ini merupakan episod pertama program kita dan tajuk yang kita pilih untuk kali ini sebenarnya agak relevan dengan situasi semasa, terutamanya kepada anak-anak muda kita di luar sana, iaitu berkaitan dengan TVET pertanian, masa depan agro makanan. Jadi saya Ahmad Fikri bin Muhammad Samsudin merupakan moderator untuk program ini, dan untuk episod kali ini kita bawakan dua tetamu khas. Jauh, ada yang datang daripada jauh sebenarnya, ada yang dekat saja dengan kita. Jadi saya akan perkenalkan tetamu kita yang pertama di sebelah kiri saya, Puan Nur Al-Ba'iyah binti Abdul Rashid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Pertanian. Selamat datang Puan. Terima kasih jemput. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Fikri, boleh tak, sebab kita kata sembang santai, kalau santai boleh je. Kak Yah ni nak mohon untuk panggil Kak Yah je. Panggil Kak Yah saja. Panggil Kak Yah je sebab mudah untuk Kak Yah nak bersantai bercakap kan. Kalau tak puan-puan ni susah sikit. Kalau dah tetamu kita bagi kebenaran, kita tak ada masalah. Kak Yah boleh? Boleh. Okey Kak Yah, terima kasih Kak Yah kerana sudi hadir bersama kami. Untuk makluman, Kak Yah ni merupakan pegawai Jabatan Pertanian yang menguruskan pengambilan pelajar di Institut Pertanian lah. Jadi seterusnya saya akan balik kepada tetamu kita yang kedua. Tetamu kedua kita ni sebenarnya datang daripada jauh sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau merupakan seorang usahawan tani di Keluang, Johor, dan menariknya beliau adalah merupakan seorang graduan Institut Pertanian Sedang. Jadi saya alu-alukan kehadiran Cik Ahmad Nur Faris bin Muhammad Isa, ataupun saya boleh panggil Cik Faris boleh? Boleh. Ataupun Abel ke apa ke, tak tahulah Kak Yah. Kak Yah, Cik Faris nak panggil apa? Boleh panggil Faris je. Boleh panggil Faris je? Okay, selamat datang Cik Faris. Terima kasih kerana sudi hadir bersama ke sesi program ni. Okay, terima kasih juga pada Encik Fikri kerana menjemput saya datang sini untuk berkongsi pengalaman tentang TVET. Okay, terima kasih. Jadi saya dah perkenalkan kedua-dua panel. Jadi saya ingat kat luar sana tak sabar nak kita dengar apa perbincangan kita pada hari ini. Cuma saya ditengok setakat ni di media sosial kita sekarang ni bersiaran secara langsung di Facebook Chambah. So ada 43 mata, ataupun sekarang ni dah naik 44 kan, 44 mata. Jadi saya alu-alukan komen tanda hadir dekat Facebook kita, komen tanda hadir supaya kita dapat spread luas lagi kita punya podcast ni, ramai lagi yang dapat join. Dan kalau ada yang masih belum dapat link WhatsApp, sila forward pada kawan-kawan yang lain untuk kita join sesi kali ni. Kerana rugi, dalam masa 1 jam ni insya-Allah kita akan kupas keseluruhan yang berkaitan dengan TVET pertanian. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan lontarkan dululah soalan pertama kepada Kak Yah lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok ni ada akhbar dan sebagainya, kerajaan Madani dia umumkan TVET kan. Jadi sebenarnya kita nak tahu apa sebenarnya TVET ni. Pemahaman yang kita nak bagi pemahaman yang jelas lah berkaitan dengan TVET, dan mungkin ada juga ke TVET pertanian, ada TVET lain ke atau macam mana? Mungkin Kak Yah boleh. Okey, TVET ni Fikri, dalam arti katanya singkatannya adalah pendidikan technical vocational. So dalam yang kita bincang ni adalah dalam skop pertanian. So untuk TVET ini, betapa pentingnya TVET, ia berada di bawah timbalan Perdana Menteri, di bawah Majlis TVET Negara. So Majlis TVET Negara ni pula keahliannya ada 12 kementerian. 12 kementerian? Ya, 12 kementerian, antaranya adalah kementerian kita. Selain itu ada Kementerian Pendidikan, KPT, Kementerian Sumber Manusia. Jadi betapa pentingnya TVET ini diperkasakan di bawah dasar TVET Negara. Yang saya maksudkan tadi, yang keahliannya 12, yang mana kita turun lagi di bawah Kementerian Pertanian
dan Keterjaminan Makanan. Di bawah kementerian kita ada satu bahagian yang sebagai peneraju untuk semua program TVET di bawah pertanian, iaitu bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian. Iaitu kalau kita ringkaskan dia bahagian BPKLB. So BPKLB ni adalah yang bertanggungjawab menyelaras pusat-pusat bertauliah di bawah jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian. Dan kita turun lagi di Jabatan Pertanian, kita ada Institut Pertanian, yang mana Institut Pertanian yang kita ada ni, kita ada 4 yang melaksanakan program CJ Pertanian yang kita nak bincangkan hari ini. Tapi tadi yang saya relatekan tadi berkenaan dengan dasar TVET negara. Di bawah kementerian kita sendiri, kita ada Dasar Agro Makanan Negara 2.0 yang mana ada di bawah Trust 3, membangun bakat yang memenuhi permintaan pasaran. Ataupun maksudnya dari segi bahasa mudahnya, TVET ni kita nak menyediakan tenaga yang memenuhi pasaran yang tersedia di luar yang terus boleh bekerja. Jadi program yang dirangka di bawah Kementerian Pertanian dan Jabatan Pertanian khususnya adalah suit dengan TVET itu. Jadi memang orang kata apa yang kita bincangkan ni, jadi untuk TVET ni dengan erti kata mudah, pendekatannya lebih kepada praktikal, lebih kepada memenuhi kemahiran kompetensi industri dan juga membawa pelajar kepada situasi sebenar di lapangan. Itulah orang kata sikit lah. So maksudnya TVET ni dia nak mewujudkan tenaga kerja untuk industri, dan di peringkat jabatan agensi mereka ada platform ataupun institut untuk melahirkan tenaga tersebut lah. Tapi kalau kita nak ni macam yang di bawah Jabatan Pertanian, kita ada 4 yang melaksanakan program CJ Pertanian, iaitu saya ni CJ Pertanian, sebab ramai mungkin kita ada belia-belia yang tak tahu mana yang mungkin paling dekat dengan rumah. Kita ada 4, iaitu di Institut Pertanian Serdang, Institut Pertanian Titi Gantung Perak, Institut Pertanian Bumbu 5 Pulau Pinang dan juga Institut Pertanian Air Hitam. Ini yang melaksanakan program CJ Pertanian, dan sekaligus mereka juga menawarkan program SKM. SKM ini pula CJ Kemahiran Malaysia. So CJ SKM ini, kalau kata di IP kita, Institut Pertanian tu, ada satu yang membuat program secara tunggal, iaitu di Institut Pertanian Kuala Lipis. Itu tunggal. Apa bezanya kalau ada SKM ni? Kalau tak ada SKM, apa bezanya? Perbezaannya untuk SKM ini, mereka ni mana-mana yang kita rasa yang tak ada SPM tak berapa tak memuaskan. Sebab syarat untuk SKM ini adalah 3M. Mengira, membaca, menulis. Basic tu saja. So basic tu saja. So mana-mana kita rasa anak-anak kita boleh memohon SKM. Tapi SKM yang di bawah Kementerian Pertanian, sebab ia diselaraskan oleh BPIKP yang tadi tu, adalah dalam sektor pertanian lah. Jadi SKM ni sebenarnya ada di mana-mana kementerian, tapi bidangnya berbeza lah, Fikri. Yang kita ini adalah fokus kepada pertanian. Tapi kalau kita kata yang CJ Pertanian yang Kak Yang maksudkan tu tadi, CJ Pertanian kami ni adalah daripada kita adalah syaratnya lulus SPM. Lulus SPM maksudnya yang lulus SPM sajalah, PMR ke tak boleh tak boleh apply. Tak boleh apply. Kalau yang tu boleh mohon yang SKM. Umur dia sampai? Umurnya mesti 18 hingga 25. 18 hingga 25. 18 hingga 25, dan syaratnya mesti lulus SPM, matematik kena lulus, Fikri. Sebab banyak kira-kira. Selain pada lulus SPM ni mesti BM dengan sejarah lulus. Dan kita tambah memang mesti wajib lulus matematik, dan salah satu kepujian dalam 43 subjek yang kita senaraikan. Contohnya fizik, kimia. Ini kan sains pertanian kan. Sains pertanian ke biologi ke. Tapi ada 43 subjek. So kalau kata tanggapan orang kan terhadap CJ Pertanian ke Institut Pertanian ke untuk yang kurang cemerlang, saya rasa boleh tengok yang sebelah kita ni lah. Kita simpan dulu. Mungkin ada benda yang kita boleh tanya dengan Cik Faris. Ingat Cik Faris, saya sebelum kita mulakan podcast, saya sempatlah bawa dengan Cik Faris tadi kan. Dan agak unik sebenarnya Cik Faris ni. Mungkin Cik Faris boleh ceritalah. Tapi untuk makluman para penonton di luar sana, Cik Faris ni merupakan graduan sebuah universiti
dan tiba-tiba dia masuk Institut Pertanian, which is sijil. Jadi Cik Faris sebenarnya tak rasa tiba-tiba daripada you dari segi orang kata tahap pendidikan degree dah ada kan, tiba-tiba pergi kepada sijil. Mungkin boleh cerita sikit keunikan tu, sebab yelah orang dah ada degree tiba-tiba nak pergi sijil ni macam pelik sikit. Silakan Cik Faris. Okey, Assalamualaikum. So sekarang sebelum ni saya nak terangkan, nak ceritakan bahawa saya adalah lepasan ijazah sarjana muda Sains Actuary dan juga Sains apa tadi? Sains Actuary. Actuary tu apa tu? Dia lebih fokus pada matematika, matematik. Okey. Dan juga finance. Dan juga pengurusan risiko. Di mana tu? Di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Menarik ni. Okey. Memang betul lah yang Cik cakap tadi. Ramai yang berpendapat bahawa yang saya ni adalah downgrade pada lepasan ijazah kepada sijil pertanian. Atau ramai kawan-kawan saya cakap, kenapa tukar pada yang tinggi jadi rendah? Saya cakap tak. Waktu COVID saya perasan bahawa pertanian juga dan juga makanan adalah berpotensi tinggi untuk menjana pendapatan, tak kira lah untuk individu dan juga negara, masyarakat. Selain itu juga janganlah berpandangan rendah terhadap pertanian ni, adalah kerana bahawa menganggap bahawa bila pertanian ni menganggap bahawa industri lama-lama kita pegang cangkul, buat batas. Oh ingat, inilah style lama. Style lama. Traditional, yes. Traditional, bawa kebau ni. Buat batas. Tapi tidak, sekarang pada era moden ini banyak teknologi yang telah ditunjukkan. Antaranya adalah teknologi daripada kita nampak sistem IoT. Sistem IoT juga guna fertigasi ataupun buat sekarang ni buat apa sekarang ni? Sekarang saya buat fertigasi. Buat fertigasi apa tu? Fertigasi golden melon. Golden melon. Oh, melon. Melon. Oh, okey. Tapi sebelum saya pergi jauh nak tahu apa bisnes Cik Faris buat ni kan. Saya tertarik tadi kata graduate daripada USIM. Okey. Lepas tu COVID. Ya. Yeah. Okey, lepas COVID macam mana boleh tahu Institut Pertanian ni? Oh, saya tahu daripada laman sosial, itu Facebook official daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Okey. Oh, tahu daripada Facebook? Alhamdulillah. Okey, tahu daripada Facebook, and then mohonlah masa tu, sebab tadi macam Kak Yah cerita ada 4 kan. Macam mana boleh nak pergi ke IPS tu? Sebab dulu saya fikir saya ada tanah tapi saya tak usahakan. Sebab tu saya ingin nak usahakan tanah di belakang rumah. Tanah family lah. Tanah family di belakang rumah. Saya nak usahakan nak menjana pendapatan daripada tanah tersebut. Okey. Itulah saya memohon TVET ni lah, Institut Pertanian. Okey. Dan selain itu juga saya buat ada masalah seperti macam ayah saya sudah sakit. Tapi siapa nak jaga ayah saya? Ada buat bisnes tanian juga ke atau macam mana? Tak. Saya kalau ikutkan saya adalah generasi pertama yang mulakan pertanian ni. Ayah saya cikgu. Oh, cikgu. Kita tahu apa-apa tentang pertanian ni. Oh, okey. So saya kena start lah mengkaji semua, kena belajar. Maksudnya mungkin saya tak pasti, adakah benda yang Cik Faris belajar waktu degree dulu berguna ke untuk pertanian ni? Mungkin nanti boleh cerita. Okey. Kita simpan dulu kan. Sebab saya nak tanya pada Kak Yah lah kan. Sebab tadi Kak Yah ada cerita, mungkin Faris boleh support lah dengan penerangan daripada Kak Yah sini. Sebab saya nak tahulah kan, biasanya kalau nak pergi ke sijil pertanian ni kan sebagainya, adakah macam konsep dia macam mana? Kita pergi masuk style universiti ke, macam style college ke, ataupun memang style sekolah ke, atau macam mana kalau kita pergi ke sijil ni? Kalau kita nak bandingkan memang berbezalah dengan universiti Fikri, sebab di TVET lah kita punya program sijil pertanian ini, mood pembelajarannya adalah 70% adalah praktikal dan 30% adalah teori. Okey. 70-30. Ya, 70-30. Ya. Cuma dari segi environment, penginapan dan asrama ni, yang ini yang kita duduk dekat asrama lah ni. Kena duduk asrama. Berulang ke apa ke tak? Tak boleh berulang. Sebab kita sediakan dengan percuma. Makan minum ditanggung, penginapan ditanggung oleh kerajaan. Jadi dan itu tak payah fikir lah.
tapi dia tak sama dengan universiti. Tapi yang Tadi. di sinilah Kak Yah kata elemen TVET tu ada di program CJ Pertanian kerana kita lengkapkan kita punya pelajar untuk 70 praktikal kita. Kita pelajar-pelajar kita diperkenalkan dengan situasi lapangan sebenar dan kemahiran yang diperlukan. Ni berapa tahun sebenarnya? Dia program pengajian untuk CJ Pertanian 2 tahun, Fikri. So 2 tahun. So 2 tahun makan tidur minum, semua sponsor. dapat allowance lagi, Fikri. Allowance? Ya, dapat allowance lagi, allowance pengajian RM200 sebulan. RM200 sebulan? RM200 sebulan. Okey. Lepas tu masa LI, latihan industri, mereka akan diberikan sebanyak RM300. RM300. Ya Allah, Jadi, sekarang ada lagi ke orang kita nak pergi belajar orang bayar ni? Bukan orang bayar, orang bagi duit kat kita ni sekarang saya nak kongsi sikit, Fikri. Sebab sekarang kita tengah buat intake tau. So bila kita tengah buat intake, ramai yang call kita, mereka ni mak ayah ni adalah daripada penjawat awam. So bila dia tengok kita punya yuran pengajian itu kosong, memang tak ada kosong. Ya. So ramai yang berminat sebab dengan keadaan ekonomi semasa, cuma akan adalah bayaran deposit asrama, bayaran keperluan baju korporat budak tu memang adalah. Itu pun dalam lebih kurang dalam deposit asrama RM100, RM200 lebih tu untuk kad pelajar, pakaian mereka, baju korporat, baju landang. Jadi itu je. Dalam untuk 2 tahun. Deposit pula tu. Deposit bagi balik. Jadi untuk 2 tahun tu lebih kurang RM200 lebih aja. Yang memang guna duit poket mak ayah. Jadi mana nak cari lagi yang kita tak payah pening, makan minum, penginapan pun tak payah fikir. Kalau pukul-pukul kira lah macam Kak Yah cerita tadi tu kan, agak berapa government spend untuk seorang? Ini seorang lebih kurang dalam RM5,000. 2 tahun pengajian, itu tidak kita kira penginapan dia, makan minum dia tak kira. Tapi betapa kita boleh tanya Faris. Tu saya duit dia macam mana? Betul ke Kak Yah cerita dia? Betul. Betul. Apa yang Kak Yah dapat ke 200 ke yang ceritakan tadi? Mungkin bercerita sikit. Saya nak tahu juga. Faris dah belajar kat U kan? Jadi suasana dia macam mana? Mungkin boleh kongsi. Okey, suasana di U berbeza sangat dengan suasana di Institut Pertanian. Antara bezanya adalah kos. Kos sara hidup diri. Okey. Kalau U kan, kalau kita belajar dulu dekat universiti, saya kena tanggung kos makan minum saya. Okey. PTPTN ada? PTPTN dah habis bayar belum? Dah habis. Ada blacklisted ni, okey. So, kena bayar, okey. Okey. Lepas tu kos sara hidup, semua benda kena guna kos lah. Nak beli pakaian semua. Lagi tinggi kosnya berbanding dengan TVET-nya. Ataupun TVET ni untunglah tak ada bayar apa-apa. Kosnya hanya kosong, zero. Dapat allowance tak? Dapat allowance. Allowance RM200 sebulan. Dibayar cash ke ataupun macam mana? Dia bank in dalam bank ke account lah. Okey. Kat Growbank. Growbank, okey. So RM200 tu kita free lah nak beli apa, nak belanja pakaian ke. Okay. Agak boleh buat simpanan ke? Saya tahu pastilah kan. Dah kajak dengan bayar hampir RM5,000 tadi kan kot. Boleh buat simpanan ke duit tu ataupun memang spend kalau saya semua lah, duit allowance tu? Kalau saya simpan duit RM200 tu untuk memulakan modal saya. Okey. Sebab buat modal untuk ni sebab waktu konvo kan. Sebelum nak menunggu konvo tu saya mulakan dengan fertigasi sayuran. Okey. Seperti yang saya tanam adalah sayur sawi hijau dan juga bayam merah. Dengan serai. Okey. Ada buat projek lah. Projek lah. Sementara mindset usahawan. Mindset usahawan ni. Sementara menunggu ni lah konvo. Okey. So dari segi tadi Kak Yah ada cerita 70% praktikal, 30% teori. So agak-agak waktu belajar dekat IP tu macam mana? Stres dia macam mana? Stres kat U lagi ke ataupun banding stres dekat IP ni? Bayangkanlah. Lepas tu dekat U, kita hanya belajar je, tengok buku. Teori, tebal bukunya. Dulu saya belajar matematika, tebal buku dalam 200 ke 300 pages. Matematik kot kan? Bersurat. Okey. Tapi kalau dekat TVET ni, macam kertas je, berapa buku surat, 10 ke 50 buku surat anggaran. So begitu kita fokus pada teori pelajaran. Contohnya kita belajar teori tentang penanaman jagung. Okey, waktu petang tersebut kita terus pergi ke ladang. Pergi ke ladang untuk buat batas, sediakan semayan jagung. Dan sebelum tanam ni lah.
macam-macam lah dia buat. Macam-macam lah, dia tengok buat. atas modul lah sebagainya lah. Ikut So, modul maksudnya SOP lah. pagi dia dalam kelas lah. Pagi dalam kelas. Petang ni kena turun padang lah. Turun padang. Turun kebun sebagainya lah. Okey. Tapi ikut lah sebab kadang-kadang teori petang, paginya berkebun. Oh, ada juga. Ikut kesesuaian. Dia fleksibel lah. Okey. Dari segi dari segi tenaga pengajarnya ke ataupun okey ke dekat sana tu? At least mungkin saya tak pasti sebab sekarang ni dah grad, dah jadi usahawan pun kan. Adakah ilmu yang dipelajari waktu tu berguna ataupun tak sebenarnya? Berguna. Saya aplikasikan apa yang belajar di IP dulu ke ni apa nama yang saya buat sekarang ni. Itu melon dan juga cili. Proven lah proven. Proven. Uish, ni proven Jadi saya tak tahu sama ada ya Cik Faris memang dah sekarang ni ada buat bisnes apa tu sekarang ni, kalau tu mungkin boleh cerita. Sekarang saya fokus pada bisnes rock dan juga golden melon dan juga cili sentil. Dah ada pekerja bawahan ke? Saya ada seorang je pekerja. Okey, pekerja. Saya mulakan dengan dekat mana? Dekat mana tadi tanya? Keluang Kat mana? Dekat Kapur Rahmat. Kapur Rahmat. Silalang, Keluang. Johor. Kat Johor. Okey. Tapi sekarang banyak-banyak isu sekarang ni tentang kenaikan kos semua. So saya cubalah mengamalkan penanaman lestari. Okey. Menarik. Saya pun buat projek kecilan, start sejak cacing fungsinya nak buat baju kompos. Tu benda tu boleh belajar waktu kat IP jugalah ataupun yang vermicompost yang IP saya tak belajar. Tapi saya belajar tu dekat library perpustakaan. IP. Kat sana pun ada ada perpustakaan. Mungkin ayah berceritalah kan. Kemudahan sana kan. Tadi kata ada library sebagainya ni, tapi inisiatif student tu lah nak belajar tak nak belajar sebagainya. Tapi dah ada contoh yang baik, mungkin Kak Ayah boleh ceritalah kan. Dari segi apa yang yang disediakan oleh pihak IP sendiri dalam menyokong student tu untuk jadi usahawan berjaya. Okey, untuk budak-budak ni, pelajar-pelajar kita, kemudahan-kemudahan kita memang sediakan seperti untuk library, tempat rujukan dan untuk mak-mak komputer, untuk tempat dia nak berolahraga, semua untuk aktiviti sukan, dia komplit. Tapi dalam masa yang sama kita kaitkan juga silibus kita tu. Silibus kita nak menarik minat belia-belia ni kan. So silibus kita masukkan elemen-elemen teknologi. Jadi kalau pada 14 hari bulan tak silap Kak Ayah, 14 hari bulan April menteri kita telah turun ke IPBL dan tengok sendiri macam mana pelajar kita smart farming dia ada. Okey, dia melaksanakan dia ada IoT kat sana. Jadi di situ elemen-elemen teknologi sebab kita nak tarik, sebab banyak seksi muda ni macam 3D tadi itulah kita katakan tak kotor lah, bahaya lah, susah lah. Jadi untuk bila elemen teknologi kita terapkan dalam program CJ Pertanian ini, kita nak cuba sebab mereka lah pelapis untuk kita. Kalau kita buat macam-macam dasar pun kan Fikri, kalau pelapis muda ni tak ada. Betul lah kan. Makanan tetap diperlukan. Betul. Dan manusia yang mengeluarkan makanan tetap perlu. Tidak boleh digantikan juga dengan mekanisasi teknologi atau AI. Jadi betapa pentingnya pembangunan belia untuk melahirkan belia yang tersedia di pasaran. Cuma saya tak pasti sama ada kat luar sana bila orang sebut IP ni mungkin dia ada macam some sort of negatif persepsi lah sikit kan. Mungkin apa yang Kak Ayah rasa? Biasanya tanggapan untuk masuk IP ni dia pilihan terakhir lah Fikri. Kalau nak pilihan terakhir akan lebih kepada mekanisasi kan. So untuk tanggapan mereka lebih yang kita kata tadi 3D tu. Jadi lebih kepada mereka akan menjadi pilihan terakhir dan merasakan ia adalah program tradisional. Dan ini masanya Kak yang rasa yang sesuai untuk kita dedahkan kepada para pendengar semua berkenaan dengan program TVET. Yang mana TVET ini pun akan selari dengan tuntutan teknologi sekarang. Dan sebab tu kita kata 70% itu adalah praktikal. Sebab generasi yang sekarang ini memang tak boleh pun menghadap teori yang lama. Jadi kesesuaian dari segi pendekatan mod pengajian yang kita ada ni adalah memang sesuai lah untuk menarik minat belia. Cuma Cik Faris lah, saya nak tanya jugalah Cik Faris kan. Sebab orang kata nak join venture ataupun nak buat bisnes kaitan dengan pertanian ni kan.
merupakan satu bidang yang tak menguntungkan. Pandangan Cik Faris macam mana? Boleh buat duit ke bisnes ni? Boleh jaga, boleh nanti. Dah kahwin belum ni? Belum, masih belum kahwin lagi. Kat luar sana siapa yang single boleh contact nanti. Dia boleh ceritakan. Okey, tentang pendapatan. Sebenarnya ikut pertanyaan adalah risiko-risiko yang tersendiri. Tapi kita boleh hadapinya dengan sisa dengan mengambil ilmu-ilmu lah. Ilmu-ilmu yang disediakan oleh TVET. Sebab TVET tu ada ceritakan tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah, contohnya kena serangga-serangga dan juga menghadapi cuaca yang tak menentu. Cuma tadi itulah, boleh buat duit ke buat bisnes ni, buat pertanian ni? Kau kalau ada kerja sampingan lain ke ataupun memang full time? Saya full time. Full time. Sebab income saya pertanian tak menentu sebab ikut keadaan. Ikut cabarannya adalah serangan penyakit. Sebab sebenarnya cuaca yang tidak menentu. Kalau cuaca hujan, banyaklah datanglah penyakit kulap, penyakit serangga dan sebagainya. Dan juga yang amat penting sekali, kita tengok harga turun naik pasaran, demand. Kalau kita tanam cili padi, contoh cili sentil, kita tengok harganya turun. Siapa yang mana, saya yang mana. Itulah contohnya. Cuma dalam konteks ni, saya tak pasti sama ada advantage ke. You graduate daripada IP, Institut Pertanian kan. So bila dah keluar jadi usahawan, dan bila dah keluar ni, ada apa-apa agensi yang bantu ke? Ada banyak agensi yang membantu saya. Antaranya adalah Peladang, Jabatan Pertanian dan juga ISDA. So untuk bantu untuk dalam bisnes ni lah. Juga membantu bisnes, ia sediakan modal lah. Aset. Aset macam bahan, macam baja, ia sediakan. Boleh mohon tentang aset, polybag, perpaipan dan juga sebagainya. Okey. Cuma saya ingat sebelum kita ke orang kata masa kedua kan, saya ingat saya nak tinggalkan satu soalan untuk Kak Yah dulu. Sebab saya tengok komen Facebook kan, ramai yang tanya, kalau dah umur lebih daripada syarat ditetapkan tadi, 24 kan tadi? 25. Kalau dia orang nak investkan saya, tak boleh ke? Tak boleh lah, sebab kalau kita tengok pun apa yang ada? Boleh mana-mana yang lebih daripada umur tu, kalau berminat dalam bidang pertanian, khusus latihan petani memang telah dilaksanakan di Jabatan-Jabatan Pertanian Negeri kita. Tuan yang mana berminat, boleh je login pergi kepada Pejabat Pertanian Daerah Berdekatan. Memang akan ada khusus-khusus yang dirangka untuk pepanggil yang melebihi umur ni. Sebab kita tak boleh nak masuk dalam 18 hingga 25 sebab kita punya pengajian kita dalam asrama. Dan mesti yang kalau dah lebih ni mesti dah kahwin, Fikri. Syarat kita tidak berkahwin, Fikri. Tidak berkahwin, sihat tubuh badan, sebab nak kerja kat ladang kan. Jadi 70 praktikal tu, jadi perlukan tubuh badan yang sihat. Jadi kesesuaian umur 17 hingga 25 itu adalah untuk program CJ Pertanian. Tapi kalau mana yang tidak mengikuti, tidak mematuhi syarat yang kita tawarkan, boleh join SKM. Yang itu yang Kak I kata tadi, CJ Kemahiran Malaysia tu. Jadi CJ Kemahiran ini hanya perlukan 3M sahaja. Tapi maksudnya di sini mereka akan belajar dari segi kemahiran dalam berbagai bidang lah yang ditawarkan yang diselaraskan oleh bahagian BPLKP Kementerian Pertanian. Menarik. Ya, mungkin dan pelaksanaannya juga berlaku di Institut Pertanian. Biasanya kita akan tengok juga program tu, Institut Pertanian sekaligus akan menawarkan juga SKM. Kita tengok kepada permohonan pelajar. Tapi kalau di bawah Jabatan Pertanian, memang 100% kita CJ Pertanian. Sebab itu kurikulum apa semua di bawah kita. Okey. Penerangan yang jelas dan nyata. Saya ingat kalau rakan-rakan penonton di luar sana, kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa komen dan sebagainya berkaitan dengan isu apa yang kita bincangkan hari ini, saya alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk komen di ruangan Facebook Cambah tersebut. InsyaAllah nanti kita akan bacakan komen-komen tersebut ataupun soalan. Dan sekarang ni kita akan berhenti rehat buat seketika. Kita akan sambung selepas video ni nanti. Adakah anda seorang belia yang mampu menyahut cabaran? Mahukah anda terlibat secara langsung dalam keterjaminan makanan di Malaysia?
Adakah anda bersedia untuk menjadi seorang agropreneur yang berjaya? Institut Pertanian Air Hitam IPA boleh menjadi pemangkin untuk kejayaan anda di dalam industri agro makanan negara. Terletak 20 km dari Bandar Keluang Johor, IPA merupakan sebuah pusat bertauliah di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang menawarkan kursus dan latihan TVET pertanian untuk belia Malaysia ditaja sepenuhnya. Pertanian pada masa kini bukan sekadar bertumpukan kepada hasil. Di IPA, anda akan didedahkan bagaimana untuk mempraktikkan amalan pertanian baik dan lestari yang bukan sahaja menguntungkan tetapi juga menjaga alam sekitar. Daripada teknologi pengeluaran tanaman makanan, landscape, pengurusan estet, pengurusan ternakan, mekanisasi ladang hingga ke teknologi memproses hasil pertanian dan keusahawanan agro makanan. IPA akan membangunkan potensi diri anda untuk menjadi seorang agropreneur berjaya. Selain yuran pengajian ditaja sepenuhnya, IPA akan menyediakan tempat tinggal, makan minum serta allowance bulanan sepanjang tempoh pengajian anda. Ditambah lagi, IPA akan membantu anda untuk sama ada membangunkan perniagaan agro anda sendiri atau mendapatkan pekerjaan di dalam industri agro makanan. Syarat menyertai IPA amatlah mudah. 2 jenis persijilan ditawarkan di IPA, iaitu Sijil Pertanian dan Sijil Kemahiran Malaysia Bidang Tanaman. Rebut peluang ini, semaikan potensi anda di dalam bidang agro makanan negara. Layari portal KPKM dan media sosial kami bagi memulakan langkah anda untuk menjadi salah seorang pelajar Institut Pertanian Air Hitam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula ke rancangan podcast Cambah. Kali ini kita bawakan tajuk TVET Pertanian Masa Depan Agro Makanan Negara. Jadi, siapa yang masih lagi baru join, sebenarnya kita ada bawakan 2 orang tetamu. Seorang daripada Pegawai Jabatan Pertanian dan seorang lagi merupakan usahawan dan juga merupakan graduan daripada Institut Pertanian Sedang. Jadi, saya tengok kat sini kita ada, Alhamdulillah, ada 60 orang yang join secara online. Jadi kita alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, mana yang ada pertanyaan, ada pandangan nak dilontarkan sebagainya, boleh berbuat demikian di ruangan komen. Kita akan bacakan sebentar nanti. Jadi untuk sesi ataupun separuh masa kedua ni, saya ada soalan lah untuk saya ajukanlah kepada panel kita, terutamanya kepada Cik Faris lah. Cik Faris saya difahamkan masuk di Institut Pertanian pada usia 24 tahun tadi. 24 tahun. Syarat 25 tapi Cik Faris masuk 24. Yeah. Antara yang kiranya kalau waktu jadi student tu antara yang optai lah, senior lah kan. Senior. Jadi macam mana Cik Faris boleh minggu dengan adik-adik dekat sana tu? So saya ikut konsep macam gini lah. Kita sebagai yang tua ni perlu menunjukkan contoh yang baik kepada yang adik-adik ni semua. Tapi kita nak jagalah dari segi percakapan, dari segi apa. Kita sebagai tua, dia sayang pada adik-adik. So adik-adik semua boleh respect dekat orang yang ni lah, yang berumur lah. Dekat sana saya difahamkan dia macam ada style U jugalah kan. Dia macam ada majlis kepimpinan pelajar sebagainya. Betul? Kita ada MPP sebab tu masa kita, pendaftaran tu kan, yang Sekat yang kata kos tadi, ada kos untuk keahlian MPP. So keahlian untuk MPP. So setiap IP memang ada MPP punya majlis mahasiswa dia lah. Majlis perwakilan pelajar lah. Jadi student representative ke apa? Masuk dekat pelajar ada tu? jawatan. Ada jawatan Saya ada jawatan tapi bukan ketua lah. Saya pustaka. Oh, perpustakaan. Patutlah. Patut dia jumpa rujukan tu tadi. Yelah, dulu saya ajar adik-adik baca-baca. Oh, okey.
Tapi tak pernah ni lah, maksudnya yelah kita as a senior, adik-adik respect lah, hormat lah. Hormat. Kadang ada yang tanya macam mana nak buat ni, ajarlah kita guide dia orang. Saya dah ajar matematik semua, formula-formula lah. Oh ya. Oh yelah, sebab expert matematik tadi. Ijazah sains curi kan. Oh terror tu matematik. Tak, biasa je. Kokok kat sana tak ada sangkut ni ke apa ke, tak ada? Macam mana? Sangkutan, maksud saya lah, kokok lah jumpa jodoh ke apa kat sana, mana tahu kan. Oh tak ada dah. Oh tak ada, solo lagi Solo lagi. Siapa yang kat luar sana kalau nak ni boleh contact nanti, pergi kat ada Cik Faris dekat Keluang. Okey, saya tanya Kak Yah jugalah kan. Tadi kalau kita kata kita kerajaan dah sediakan platform kan. Jadi macam mana kita nak bagi, apakah strategi lah kan kerajaan untuk kita nak tarik minat anak-anak muda untuk join TVET Pertanian ataupun IP ni sendiri? Okey, Fikri. Tadi Kak Yah cakap pasal syllabus kan? Kita, orang kata kita revise, kita masukkan elemen-elemen pertanian dan teknologi. Okey, selain daripada itu sebenarnya, graduan-graduan kita ni boleh mohon Grant Agropreneur Muda. So, Grant Agropreneur Muda ni di bawah IMAT, di bawah bahagian industri tani, dia ada unit Agropreneur Muda. Boleh mohon dekat situ. Maksudnya di mana mereka dapat grant. Ya, selepas grad boleh mohon. Dia tak lah, lepas grad lah. Okay. Boleh mohon tu, maksudnya dia akan dapat based on subsektor apa dia nak usahakan. So 20,000 hingga 50,000. Jadi ini adalah untuk tarikan belia-belia kita. Selain daripada itu juga, kita juga ada menyediakan Jabatan Pertanian di negeri, ada tanah-tanah yang mana di bawah program Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM kan. Jadi di situ sewaan tanah boleh dikenakan tapi tak dengan cas yang bersesuaian. Jadi ini adalah salah satu antara strategi jabatan selain daripada peruntukan pembangunan, projek-projek yang kita bangunkan, yang kita rangka di bawah RMK. Jadi ini adalah salah satu untuk menarik belia selain daripada khidmat teknikal yang kita berikan, extension yang kita boleh berikan kepada belia-belia kita. So sebenarnya nak dengan tak nak aja Fikri, Fikri, kalau kita tengok yang sebelah kita ni, daripada ada ijazah boleh sambung untuk ambil, bukan sambung tau, boleh downgrade kan untuk nak belajar pasal pertanian. Jadi kalau kata tanggapan orang kata belajar pertanian, CJ pertanian ni untuk belajar kurang cemerlang pada Kak Yah lah. Jadi sebenarnya bukan sahaja target kami, sebab target kita adalah untuk lepasan belia, biasanya lepasan SPM. Kalau macam ni kan, kita boleh buka selain bila lepasan SPM, lepasan yang ada diploma dengan ijazah. Boleh buka? Ya, tapi dengan umur kita mention lah, dengan saya umur tak lah. tapi yang dengan umur 18 hingga 25 tahun. Boleh ni. So maksudnya kalau siapa yang ada degree, kalau tahu nak buat apa kan. Sebab bila kita tengok Faris ni, walaupun dia kata tadi dia tak minat kan, tapi sebab dia tahu dia ada tanah. Maksudnya di sini dia seorang yang bijak menggunakan sumber yang ada. Mana nak cari macam tu. Sebab kita ni bila kita bangunkan program CJ Pertanian, kita bukan nak melahirkan semua yang jadi tenaga penjawat awam. Kalau dapat macam ni 80%, rasa settle tak masalah pengeluaran makanan negara? Sebab kita ingin lahirkan usahawan. Sebab benda-benda untuk melahirkan usahawan ini, ia memerlukan belia-belia yang ada potensi, yang memang ada minat, dan tak minat pun boleh, tak kenal maka tak cinta, tapi yang bersedia menghadapi risiko. Jadi Kak Yah sendiri sangat kagum lah sebenarnya, impress dengan Faris ni sebenarnya. Memang macam bagusnya kan, kita pun rasa tak boleh jadi macam tu, tapi dia ni selain daripada merupakan pertanian itu sumber rezeki, dia juga adalah penyelamat dalam membekalkan makanan untuk kita. Pejuang untuk membekalkan makanan kita lah. Jadi memang sangat banggalah dengan Faris. Graduan. Cuma Cik Faris tadi kan, dah ada kata pembuktian daripada sistem yang sedia ada ni melahirkan seorang usahawan yang berjaya. Mungkin saya tertarik tadi Kak Yah ada cerita Faris ni pernah waktu dia belajar sebagainya pernah menang award tak silap saya. Mungkin Faris boleh ceritakan apa yang award yang Faris menang tu, ada sistem award apa ke, mungkin benda tu kadang kita nak bagi tahu kat kawan-kawan kat luar kat sana apa yang menariknya dekat institut tu. Okey, yang menariknya tentang award anugerah emas apa?
anugerah emas sampai tak ingat banyak sangat anugerah. Anugerah emas Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Anugerah emas Menteri Pertanian. Okay. Ini pelajar cemerlang ni tahun 2024 bertanding melibatkan 5 program di bawah Kementerian Pertanian. 5 program di bawah Kementerian. Okey. Program SKM, program DKM, program DVS, CJ CJ Peternakan, CJ Perikanan dengan CJ Pertanian. 5 program ni dia dapat anugerah emas, anugerah yang paling prestige yang mana disampaikan. Apa kriteria yang nak ni? Oh, mesti result. Dia kena result lah. Dia kena result. Dia 60 year co-curricular dan dia akan dinilai oleh 3 orang panel yang berkecuali daripada program-program tersebut lah. Okey, 3 orang panel ini akan menilai dan akan interview dan melihat juga laluan kerjaya dia selepas dia tamat. Itu ada point. Sebab kalau kita keluar, kita duduk goyang kaki, makanya. Tapi mungkin yang si Faris ni, dia memang keluar sebagai usahawan. Laluan kerjayanya ada point lah dekat situ. Jadi anugerah emas ni. Aktif curricular, akademik TikTok. Okey. Waktu tu macam mana ni Faris apply ke ataupun tiba-tiba dapat award ke ataupun tak ada. Yang ini adalah bila pelajar cemerlang untuk program CJ, dicalonkan. Dicalonkan lah. Kita pilih yang terbaik bawah program CJ Pertanian. Dia adalah layak, dia adalah sebenarnya pemenang anugerah ketua pengarah kita. Dah lama dulu. Dalaman dulu. Anugerah ni dapat 1,000. Maksudnya macam DVS ke dia ada anugerah KPP masing-masing. Jabatan Perkhidmatan Veteriner dia anugerah dia sendiri. Jabatan Perikanan masing-masing membawa fight untuk dapat satu anugerah emas. Tahniah Faris. Satu pencapaian membanggakan lah kan. Yalah. Saya nak ada tambahan sikit. Okay, ada takut tadi. Sebelum yang TVET ni, kita tak tahu apa TVET ia ajarkan kita apa je. So yang tahun pertama tu, kita belajar pasal basic je. Basic. Semua kena masuk. Tahun basic, okey. Tahun basic. Antara basicnya adalah kena belajar pasal ternakan, pertanian, lepas tu masakan makanan, pemprosesan makanan. Makanan tu pun kena belajar. Lepas tu pasal ladang. Ladang maksudnya usahakan getah, pengkhususan. Getah pun ni juga. Ada peladangan. Getah ada. Estate. Kelapa sawit. Estate, yes. Lagi satu mekanisasi. Yang tu bawa traktor lah. Bawa traktor, belajar macam nak welding. Welding pun ada. Wish, macam-macam lah maksudnya ditawarkan ni. Pelbagai bidang. Siapa tadi orang ingat tanaman je, tak ada benda lain. Hanya ada macam-macam. Okey, kat luar sana kena ingat, kita bukannya tawarkan sekadar untuk sektor tanaman, tapi ia merentas keseluruhan sektor agro-makanan tu sendiri. Daripada pertanian sampailah ke bawa jentera tadi bawa jentera. Menarik tu. Belajar pasal mesin rumput pun ada. Tu tahun pertama. Bila tahun kedua, kita boleh pilih mana yang kita nak perkhususan 5 tu. Nak ternakan boleh, nak pertanian boleh. That's why. So Cik Faris pilih apa? Saya tanaman, sayuran dan juga buah-buahan. Pertanian lah. Tanaman. Waktu tahun kedua dia ada spesifik. Dia ada pengkhususan. Kena ada buat paperwork ke, kena buat kerja khusus ke apa ke? Ada ke? Tugasan. Kena buat tugasannya, assignment. Assignment adalah. Okey. So assignment inilah, and then dia ada keluar result lah maksudnya. Exam ada exam. Exam ada. Exam maksudnya setiap sem exam ke ataupun macam mana? Setiap sem ada exam. So 2 kali exam lah. Dia ada ujian. Dia ada ujian. Untuk satu semester dia akan ada ujian dan peperiksaan semester. So untuk satu semester tu dia ada 2 lah. Satu semester ada 2 lah. Ya, ada 2. Ada satu ujian, ada peperiksaan. Ada jugalah kan? Macam you. Macam you. Okey. Tapi yelah mungkin Cik Faris ada advantage lah kan. That's why mungkin boleh score, saya tak pasti. Itulah. Tapi yelah senior score. Senior score kan. Ke macam mana? Adik-adik lain agak-agak dia orang boleh ni ke? Kawan-kawan lain mungkin saya nak tanya jugalah kan. Cik Faris memang dah jadi satu contoh. Mungkin kawan yang satu batch dan sebagainya, adakah macam mana keadaan mereka? Mungkin boleh cerita kalau ada ni kawan-kawan yang lain yang satu batch dan sebagainya. Macam yang berjaya lah maksudnya kawan-kawan. Ada berjaya, ada yang berjaya dapat skor.
kalahkan saya dalam segi landscape. Maksudnya kawan-kawan lain ada yang masuk dalam bidang-bidang, masuk bidang landscape yang tadi. Ada bidang landscape ada. Ada yang masuk landscape dan sebagainya lah. Okey, sebenarnya Fikri, dalam silibus kita 2 tahun tu kan, selain dia belajar pasal tanaman padi kan, dia akan belajar pasal estate kan, pasal peternakan. Jadi berbagai bidang yang mereka, maksudnya dalam rantaian pengeluaran tu, selain pada ilmu keusahawanan. Jadi mereka semua ni boleh duduk di mana-mana sektor. Sebab estate pun kau belajar kan. Estate belajar, padi belajar, ternak, peternakan, kambing, lembu, ikan, bela. Tahun-tahun yang ternakan, saya belajar ternak ayam je. Bila ada yang kawan saya yang pilih khususan ternakan, dia fokus ternakan kambing, ikan lembu, ikan tawar, lembu. Semuanya belajar. So saya tertarik jugalah sebab bila kita berhadapan ataupun kita deal dengan hidup kan, tanaman of course lah kan, kita once harvest kita boleh tuai hasilnya. So kalau kat sana, kalau kita buat projek ternakan ke air ke, ternakan haiwan dan sebagainya, kita boleh ni ke bila dah sampai usianya kita boleh sembelih ke apa ke lah, saya tak tahu. Mungkin boleh angle yang menarik untuk kita kongsikan. Okey, untuk tak boleh nak di ni. Ya, ini sebabnya melibatkan duit kerajaan kan. Dia tertakluk dengan pengurusan hasil. Jadi mana-mana yang dikeluarkan oleh kita punya melibatkan duit kerajaan perlu masuk hasil kerajaan lah. Okey, masuk duit hasil kerajaan lah. Maksudnya jualan sebagainya masuk hasil kerajaan. Hasil kerajaan. Okey. Okey, menarik. Cuma saya just nak tanya jugalah kan. Cik Faris lah kan, sebab tadi kata kita dah buat bisnes kat luar sana kan, dan ada cabaran-cabaran yang berhadapan dengan cabaran, pelbagailah cabaran yang ada kan. Jadi agak-agak kalau let's say dalam tempoh masa sekarang ni dengan krisis tenaga global dan sebagainya ni kan, mungkin apa persediaan ataupun apakah yang Cik Faris buat bagi make sure bisnes tu tetap sustain? Usaha saya fokus pada banyak bidang sebenarnya. Okey. Saya usahakan golden melon, satu saya usahakan cili sentil. Lepas tu yang projek kecil-kecilan saya ada buat madu kelulut. Okey, maksudnya diversekan lah. Tak pada satu benda sajalah. Kita tak tahu tu naik harga pasaran tu, supply and demand. Demand air. Kalau let's say satu projek kita tu tak berapa nak berjaya, kita tak ada lagi projek backup lah. Backup plan ada. Okey. Lepas tu saya cubakan usahakan, dan satu saya usahakan projek lestari lah. Bagaimana saya nak kurangkan gunakan mesin rumput. Macam mana saya gunakan rebah yang bergerak tu, rebah ayam gerak. Yang macam dalam video tu yang dia ayam dia tolak macam tu saya plan nak buat gitu, saya tak buat lagi. Tapi ilmu peternakan tu semua belajar kat sana lah kan? Saya campur lah. Belajar sana campur dengan YouTube. Saya aplikasikan lah. Selain tu saya juga akan sekarang saya tengah fokus membiakkan cacing yang popular, ANC, Nightcrawler, bagi untuk buat baju kompos. Vermicompost. Vermicompost. Menarik ya. Rasa macam nak pergi ladang Cik Faris ni. Dan juga cacing sebut ada banyak, bila ada banyak tu cacing tu boleh bagi makan ke ayam dan juga itik. Recycle kan. Recycle. Saya fokus recycle. Dia ada recycle. Betul, yang kelulut tu boleh boleh kahwinkan dengan cili. Dan senang banyak berbual lah hasil. Tu saya fokuskan itu. Okay. And then saya ingat kalau kita dapat sentuh jugalah beberapa perkara, mungkin saya nak tanya daripada Kak Yah lah kan, pesanan kepada anak-anak muda, sebab tadi kita dah borak sebagainya panjang, agak kita borakkan dari segi keistimewaan, kelebihan yang kerajaan beri untuk anak-anak muda di luar sana untuk terlibat dalam TVET dan sebagainya. Jadi mungkin apa pesanan kepada anak-anak muda kat luar sana, ataupun terutamanya kepada mak ayah, kita nak yakinkan mereka grab these opportunities. Silakan Kak Yah. Okey, untuk anak-anak muda kan, mak ayah yang masih lagi tercari-cari peluang untuk pendidikan, laluan pendidikan untuk anak-anak, sebab result pun dah keluar. So untuk CJ Pertanian ini, saya nak maklumkan tarikh tutupnya adalah sehingga 30 Jun. So masih ada dalam sebulan setengah untuk kita mohon kepada anak-anak yang berminat atau kita rasa memang ia sesuai untuk menjadi salah sebahagian daripada kita yang meneraju dalam pengeluaran makanan negara. Jadi
inilah satu. Tarikh tutup tadi bila? Ya, 30 Jun, Fikri. 30 Jun. Dan jangan Ni risau. untuk apply dekat mana ni? Untuk Apply dekat UPT-VET. Login saja UPT-VET. Okey, login UPT-VET Flexi. Okey, dalam UPT-VET Flexi akan ada, ini tak kenakan bayaran, tak kena macam kita nak mohon UPU kan kita kena beli nombor PIN. Ini tak, Fikri. Dalam UPT-VET Flexi, okey, mohon dekat situ, dan di situ juga ada katalog. Kita boleh tengok program ni apa syaratnya, syarat wajibnya apa, untuk kita tengok kita layak ke tidak layak. Jadi kalau anak puan-puan memang berminat, mohon di situ, dan jika layak, kami jabatan akan buat penawaran, akan keluarkan slip tawaran kepada calon tersebut. Dan jika terima je, anak-anak kita terima, kita akan hantarkan surat tawaran secara rasmi melalui email. Jadi bukan tempat untuk anak-anak kita, kerana pengajian di sijil pertanian ini adalah percuma. Dan juga prospek kerjayanya sebenarnya boleh aja, Fikri, nak mohon dalam sektor kerajaan, boleh jadi penolong pegawai pertanian yang mana adalah sebagai G5. G5 ini akan melibatkan permohonan daripada sijil pertanian itu sendiri, dan selain daripada itu ada diploma. Perbezaannya adalah melibatkan skim gaji permulaan. Perbezaannya dalam 300 lebih sahaja. Tapi boleh mohon lagi jawatan di bawah LPP, RISDA, FEDKRA, sebab tadi kan kita belajar pelbagai bidang dalam sektor pertanian. Selain itu dalam sektor swasta boleh jadi penyilir ladang, dan juga boleh jadi usahawan macam orang sebelah kita ni. Menarik. So prospek kerjaya jangan risau, ia terbuka luas. So kalau kita ikut keboleh pasaran kita punya graduan kita, Fikri, dalam 80 lebih lah, 86% mereka ini adalah bekerja. Dan bakinya melanjutkan pengajian ke peringkat diploma. Jadi setakat inilah maksudnya ada prospek kerjaya. Jangan risau, pendidikan adalah percuma. So tadi Puan Kak Yah dah cerita macam mana nak apply dan sebagainya. Saya ingat anak-anak muda kalau luar sana perlulah ambil peluang tersebut. Dan kita ada lagi berbaki 10 minit ataupun 7 minit lagi, 10 minit lagi. Dan mungkin saya akan bacakan beberapa komen daripada penonton di luar sana. Yelah, takkan kita nak sembang macam ni je kan, 3 orang kan. At least kita laikkan lah rakan-rakan yang kat luar sana. Jadi untuk soalan pertama, mungkin kita boleh tengok, kalau anak daripada keluarga T20 boleh mohon ke? Tu saya cakap tadi, kita tak tengok background keluarga. Kita tengok syarat yang SPM tu tadi, kan? lulus SPM, sihat tubuh badan, tak ada masalah. Mana yang ni cukup syarat SPM tadi, tidak berkahwin, sihat tubuh badan, boleh mohon. And then saya tengok kat komen pun ada dinyatakan juga kaedah untuk nak daftar dan sebagainya. Nanti yang dekat online boleh tengok macam mana kaedah pendaftaran tadi, kita ada sharekan link. Okey, tadi untuk Kak Yah ada sebutkan pasal geran. Kak Yah ada boleh komen sikit pasal geran. So untuk geran agropreneur muda tu, mana yang nak mohon pada geran agropreneur muda, boleh cari dekat search dekat laman web geran agropreneur muda, yang mana ini adalah diuruskan oleh unit agropreneur muda di bawah Kementerian Pertanian. Di situ ada melibatkan minimum pembayaran adalah sebanyak RM20,000 hingga RM50,000 mengikut subsektor. Jadi biasanya kalau nak mohon geran ni nak kena sediakan paperwork dan sebagainya. Standard lah dia kena. Mungkin Faris waktu belajar kat dulu kat IP kan, ada belajar buat paperwork dan sebagainya. Ya, ada wajib SOP. SOP wajib. Wajib kena belajar. So kalau itu ilmu asas lah maksudnya. Nak ada sediakan paperwork dulu kan. Sediakan paperwork, and then kalau paperwork kita tak okey pun, kalau kita submit pun tak apa-apa nak ni juga kan. Itulah yang pentingnya kita dibantu oleh pejabat pertanian daerah berdekatan. Sebab itu golongan belia anda bukan keseorangan. Boleh pergi mendapatkan khidmat, nasihat teknikal, nasihat daripada pegawai-pegawai kita yang ada di setiap pejabat daerah. Jadi mereka akan bantu tuan-puan. Boleh mohon melalui pejabat pertanian daerah, tapi ia bergantung kepada sektor tu. Kalau kata melibatkan sektor ternakan, kena pergilah kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ia kena tengok subsektor mana yang kita tu. So untuk ni rasanya memang ada geran disediakan. Sebenarnya kita pun mencari calon-calon belia untuk memohon ni. Okey.
And then kita ada soalan daripada Encik Rosman Selamat. Jabatan Pertanian ada buat exam SKM PPT tak? Okey, untuk SKM ini, SKM PPT, SKM ini diselaraskan oleh bahagian BPIKP lah yang kita kata tadi. Jadi memang ada program SKM, tapi kalau melibatkan di bawah jabatan hanya IPKL sahaja. Tapi program ini banyak ditawarkan di jabatan dan agensi bawah kementerian, iaitu salah satunya adalah di Kolej Pertanian Bukit Tangga di Kedah. Itu adalah yang memang melaksanakan program SKM selain daripada IPKL kita tadi itulah. Okey, komen berikutnya. Okey, yang ni daripada tempat Faris belajar dulu lah kan. Institut Pertanian Sedang Selangor. Terima kasih atas komennya. Dia kata, dia beritahu maklumkan dalam ni Faris juga terlibat dalam MyAgroSys. Mungkin boleh ceritakan sikit, Faris? Saya ada terlibat juga MyAgroSys. Itu saya start buat projek cili kulai. Projek cili kulai. So, apa beza dia dengan ni? Maksudnya apa kelebihan join MyAgroSys ni? Kelebihan MyAgroSys ni ia setakat pemberian modal semua dia bagi, tapi 30% dia akan ambil pendapatan. Kita adalah pengambilan hasil sebanyak 70%. Oh, 70% akan. Tak salah saya dah lupa dah. Jadi confirmkan balik lah. So MyAgroSys inisiatif daripada mana Di bawah Kementerian Pertanian, BPIKP. So ini adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita menjadi usahawan. Jadi bantuan diberikan, tapi ada yang perlu dibahagi balik. Dibahagi balik, ya betul. Ya. Alright. And then saya ingat tuan-tuan dan puan-puan mana yang masih lagi berada dalam talian, boleh drop komen kalau ada nak komen dan sebagainya. Kita lalukan sebab sekarang ni kita pun dah hampir ke penghujung rancangan. Jadi mungkin saya akan beri peluang kepada panel kita lah, kedua-dua panel kita sebelum kita buat rumusan. Cik Faris dulu boleh? Cik Faris mungkin nasihat lah kepada rakan-rakan belia kat luar sana kan. Apa yang Cik Faris rasa mereka perlu buat selepas dengar podcast ni? Nasihat saya simple saja. Firstly, janganlah pandang rendah terhadap bidang pertanian ni. Adalah kerana dulu orang ingat pertanian adalah untuk golongan orang lama-lama. Tapi sekarang kita ada evolusi jabatan pertanian kepada yang moden, pertanian moden yang menggunakan teknologi moden seperti drone, sistem IoT, smartphone dan sebagainya. So dari satu saya nasihatkan bahawa bila nak startkan usahawan tu, jadi usahawan, saya sarankan buatlah kecil-kecilan dahulu. Yang terus buat besar, tiba-tiba buat 3,000 polybag. Okey. Buat kecil-kecil dulu, lebih kurang 500 polybag dulu kita cuba. Dan juga insya-Allah lah yang kita cuba, dan saya berharapkan yang bahawa yang golongan muda ni lebih mengetahui tentang teknologi moden ni. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Faris. Kak Yah, silakan. Harapan saya mewakili pengarah, sebenarnya kami ingin ramai kita dapat lahirkan orang macam Faris ni kan di luar sana, sebab orang belia macam Faris inilah yang akan memastikan pengeluaran makanan kita sentiasa terjamin dan dikeluarkan dengan selamat. Sebab tu elemen dalam MyGap juga turut ditekankan dalam silibus kita. Jadi selain pada kita nak mengeluarkan makanan, apa yang kita keluarkan itulah mesti selamat dan berkualiti. Jadi belia-belia yang mana rasa memang orang kata nak jadi sebahagian daripada kita untuk memastikan pengeluaran makanan dengan situasi semasa ni, Fikri, dengan situasi semasa, kenaikan makanan, kenaikan minyak. Jadi kat mana yang mana kita perlukan belia-belia macam Faris ini untuk membantu kerajaan dalam memastikan pengeluaran adalah mencukupi. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah, saya kira banyak perkara yang kita bincangkan, banyak perkara yang kita kongsikan bersama-sama, dan saya kira jelas sekali bahawa TVET pertanian ni sebenarnya bukan sekadar kita kata nak cucuk tanam kan. Sebenarnya TVET ni adalah satu platform yang kerajaan sediakan untuk anak-anak muda. Jadi saya seru kepada rakan-rakan anak muda luar sana untuk grab this opportunity. Kena grab this opportunity. Terima kasih lagi pada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat santai dan sangat berinspirasi. Dan penonton di luar sana, saya juga ucapkan terima kasih atas kesudian hadir sampai habis. Jadi idea
Kita akan tampil lagi dengan pelbagai lagi topik yang menarik untuk kita bincangkan. Cambahkan idea, cambahkan pemikiran. Kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.